Dia kata, the new leader of Iran top security body has warned its neighbors against joining new US efforts to squeeze Tehran's economy and threaten US commercial interests in the region, as Donald Trump doubled down on his fanciful view that the Strait of Hormuz was a new US territory. Maknanya apa? Maknanya Ketua Baru Majlis Keselamatan Tertinggi Iran telah memberikan amaran kepada semua jiran-jiran Iran supaya tidak memberikan sebarang kerjasama di atas usaha yang dilakukan oleh Amerika untuk menjerut ekonomi Iran. Dia juga telah memberikan amaran dan ancaman kepada syarikat-syarikat kepentingan Amerika di rantau itu, dekat negara-negara Arab ni lah, dekat Bahrain, dekat Doha, dekat Qatar, dekat mana-mana semua ada. Bila Donald Dongo tu, dengan bodohnya, dengan gilanya mengumumkan yang Selat Hormuz tu sebahagian daripada wilayah Amerika, itu juga telah jadi bahan lawak antarabangsa. Ada satu slide lagi. Dia kata, Mohsen Razai, the hardline new leader of Iran's Supreme National Security Council, told state television that Iran will target oil shipping routes out the Gulf alternative to the Strait of Hormuz if its neighbors join what he called the economic war waged by US. Those neighbors will be considered an enemy and will be targeted their interests. Dia kata. Maknanya dia kata Mohsen Razai kata Ketua Tertinggi Majlis Keselamatan Iran telah membuat kenyataan di TV Iran yang Iran akan menyasarkan laluan-laluan kapal dagang di luar Teluk Parsi pun sekiranya ada mana-mana jiran Iran yang menyertai perang ekonomi ke atas Iran yang dilancarkan oleh Amerika. Jadi jiran-jiran Iran yang bekerjasama dengan Amerika akan dianggap sebagai musuh Iran dan kepentingan ekonomi mereka akan dijadikan sasaran oleh Iran. Ada satu lagi kenyataan dia. Mohsen Razai kata, so far we have only targeted military bases, but if they want to impose economic sanctions on us, the United States has oil and economic companies around Iran and elsewhere, and we will strike them, Razai said in an interview broadcast on Saturday. Jadi kenyataan Mohsen Razai adalah berikutan. Dia kata, setakat ni kami hanya menyasarkan pengkalan-pengkalan tentera saja, tapi kalau diorang tu nak mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iran, Amerika dan syarikat-syarikat minyak Amerika dan syarikat-syarikat Amerika yang besar-besar tu dekat situ akan dijadikan sasaran oleh Iran. Itu dia. Jadi kenyataan Mohsen Razai ni adalah berikutan rancangan Amerika nak mengenakan sekatan ekonomi secara sepenuhnya ke atas Iran, di mana tak ada satu apa pun Iran boleh jual, tak ada satu apa pun Iran boleh beli dan boleh jual kepada sesiapa pun, dan mana-mana negara yang jual ataupun beli barang daripada Iran akan dikenakan tindakan ekonomi oleh Amerika. Jadi marilah kita sama-sama support ekonomi Iran ni, beli juga barang-barang daripada Iran ni. Beli kurma Iran, beli saffron daripada Iran, beli madu daripada Iran. Sebab kita boleh beli daripada Pakistan. Iran pula membalas ancaman itu dengan mengugut Amerika dan mana-mana negara yang bersubahat dengan Amerika yang kepentingan ekonomi diorang akan jadi sasaran Iran, sebab bersubahat melancarkan perang ekonomi ke atas Iran samalah macam bersubahat melancarkan perang ke atas Iran. Mana Iran dah keras kan ni. Dulu kau tembak aku tembak kau balik. Sekarang ni kau tak beli barang aku, kau sengaja tak nak beli, kau dengar cakap Amerika pun aku akan serang kau. Jadi Iran ni seolah-olah bagi tahu semua negara yang berdagang dengan Iran supaya pilih kau nak takut dengan Amerika ke ataupun kau nak takut dengan aku. Kau nak takut dengan tindakan Amerika ke takut dengan tindakan aku. Pandai-pandailah kau pergi tekan Amerika kalau kau nak selamat. Tapi menurut para pemerhati dan penganalisa geopolitik dunia, ada 7 negara yang akan terus berdagang dengan Iran dan akan membeli barang-barang keperluan daripada Iran. Pertamanya ialah Rusia. Rusia memang tak peduli pun atas apa saja sekatan ekonomi yang dibuat oleh Amerika. Rusia dah umumkan lama dah yang Rusia akan tetap berdagang dengan mana-mana negara yang dirasakan perlu untuk kepentingan Rusia. Itu Amerika memang tak boleh buat apalah. Ini tak boleh makan samannya. Lagipun hampir semua perdagangan di antara Rusia dengan Iran ni dijalankan melalui Laut Caspian. Satu-satunya laut yang tak ada tentera Amerika. Selain daripada Laut Hitam lah. Kedua, China, negara pertama yang akan terus berdagang dengan Iran ialah Rusia. Kedua ialah China. China dah umumkan yang keperluan China untuk membeli minyak daripada Iran adalah soal keselamatan negara China, dan sebarang usaha menghalang kapal-kapal China daripada membawa minyak yang dibeli daripada Iran
adalah tindakan perang ke atas China. Main-main kau. Sebab itulah kapal dia pergi angkut minyak, Amerika tengok je lah. China pun kita semua tahu, Amerika tak berani buat apa-apa lah. Selain daripada beli minyak, China adalah rakan dagang Iran yang paling besar. Hampir separuh perdagangan Iran ni ialah dengan China. Lain-lain barang yang China supply dekat Iran termasuklah senjata dan keperluan-keperluan yang Iran tak boleh beli daripada negara lain. Penghantaran oleh China pun melalui kapal terbang dan jalan darat ikut Pakistan dan Afghanistan dan Amerika memang tak boleh buat apa pun. Dia boleh tekan Pakistan lah, tapi Pakistan pun sentiasa tutup sebelah mata saja. Sebab kalau dia ikut cakap Amerika, itu akan menjejaskan pula ekonomi Pakistan. Sebab apa? Perdagangan Pakistan dengan Iran ni besar dekat sempadan. Perdagangan ni semua perdagangan underground, tak masuk rekod ekonomi. Tak masuk data ekonomi. Macam seluduk-seluduk semula. Pihak berkuasa Pakistan bukan tak tahu, tapi dia tutup sebelah mata. Sebab apa? Sempadan Iran dengan Pakistan ni ada 3 sempadan rasmi lah, tapi sempadan tak rasmi berpuluh-puluh. Ya. Jadi penghantaran tapi Pakistan pun ditutup sebelah mata je. Saya tahulah. Afghanistan tak payah cerita lah. Dia punya sikap dia ni, Afghanistan ni pergi mampu lah dengan sekatan ekonomi Amerika tu. Ketiganya ialah selain daripada Rusia, China, yang masih berdagang dengan Pakistan, Iran ialah Pakistan sendiri. Sempadan Pakistan dengan Iran ni sangat polos dan diorang dah berdagang dah beribu tahun dah. Tak ada apa-apa sangat yang mampu dibuat oleh pihak berkuasa Pakistan. Amerika pun tak boleh buat apa. Keempatnya ialah India. India akan tetap terus berdagang dengan Iran. Kita semua tahu yang selain daripada China, India lah satu lagi negara yang terus membeli minyak daripada Rusia walaupun sekatan ekonomi telah dikenakan oleh Amerika ke atas Rusia. Semasa sekatan ekonomi dikenakan oleh Amerika ke atas Rusia, India berkeras mengatakan dia tetap nak beli minyak daripada Rusia. Sebab itu adalah untuk kepentingan ekonomi India dan tak ada siapa boleh halang. Dia beli juga, dia buat keras kepala. Sekarang ni Rusia dah tak mau jual minyak dengan India. Sebab dulu India peras Rusia ni dengan harga murah. Habis lepas tu beli murah-murah daripada Rusia, jual mahal-mahal dekat Eropah. Sekarang ni India terpaksa beli daripada Iran kalau nak murah. Dia Iran ni boleh nego lagi lah. Jadi kalau India tak beli daripada Iran, maka ekonomi India akan lingkup lah, terjejas teruk. Sebab dia bergantung minyak daripada Iran. Jadi India dijangka tak akan peduli dengan sekatan Amerika, dan Amerika pun saya rasa tak boleh buat apa-apa sangat dengan India ni. Kelimanya ialah Turki. Alasan Turki samalah macam Pakistan, sebab sempadan Turki dengan Iran pun agak polos dan perdagangan sempadan kedua-dua negara ni dah berjalan beratus tahun dah. Tak ada apa yang Amerika boleh buat untuk sekat. Keenam ialah Qatar. Qatar ni terpaksa juga berdagang dengan Iran sebab Qatar terpaksa meneruskan perdagangan dengan Iran sebab Iran adalah pembekal utama makanan kepada Qatar. Kalau dia tak berdagang dengan Iran, maka akan kelaparan lah rakyat dia. Nak beli daripada negara lain, nak bawa ikut mana. Jadi Qatar terpaksa juga berdagang dengan Iran. Kalau tidak, sebab apa? Makanan dia semua kan hampir 100% makanan dekat Qatar ni diimport daripada Iran. Ketujuhnya ialah Arab Saudi. Arab Saudi pun berada dalam situasi yang sama dengan Qatar, di mana pembekal makanan utama kepada Arab Saudi ialah Iran. Dan kalau Arab Saudi tak beli daripada Iran, maka akan kelaparanlah rakyat Arab Saudi. Jadi terpaksalah macam mana Amerika nak sekat. Dan satu lagi ialah UAE lah. Sebenarnya UAE pun beli banyak makanan daripada Iran. Tapi mungkin UAE ni ada arrangement dengan Oman untuk beli makanan daripada negara luar melalui pelabuhan Oman. Jadi nampaknya pelancaran perang ekonomi oleh Amerika ke atas Iran tu tak akan berkesan sangat. Ini bukan cakap saya, cakap boleh katakan hampir semua pakar-pakar ekonomi. Dia kata memanglah Iran akan sakit sikit lah, tapi tak, dia boleh survive lah, dia boleh hidup lah. Dia tahu macam mana nak go around the problem. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak baca satu komen dari pendengar pasal ekonomi Iran ni. Dan pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi komen panjang-panjang lah. Ni dia. Daripada Izbiza, dia kata ekonomi Iran sedang merudum dengan kadar inflasi yang tinggi 66% officially.
Unofficially mungkin melebihi 100%. Harga barang telah melonjak dengan dahsyatnya. Gaji tak cukup untuk membiayai barang makanan. Barang makanan pun dah kekurangan. Ramai yang telah diberhentikan kerja juga. Kalau perang tak diselesaikan dengan cepat, rakyat Iran akan memberontak sebab tak ada makanan. Harga telur pun dah dijual lebih sebiji $1, kata kawan saya. Ada yang nak kerja di luar Iran lebih sebab dah terdesak. Di Turki mereka boleh dapat $1 kes sebulan. Iran mesti call the shot kepada USA to stop the war dengan cara paksaan sebab akan berperang ekonomi Iran teruk. Pertama sekali saya nak bagi tahu kadar inflasi ni bukan satu-satunya cara untuk mengukur sama ada rakyat tu boleh hidup atau tak boleh hidup. Itu hanya angka saja. Dia banyak lagi faktor-faktor kena tahu dalam ekonomi ni. Dan lagi satu, the black economy. Maknanya kadar inflasi ni tak mengambil kira perdagangan yang tak masuk rekod. Perdagangan dekat sempadan. Setakat ni Iran dia tahulah macam mana nak hidup. Gaji tak cukup untuk membiayai makanan. Ini berlaku di mana-mana negara sajalah. Termasuklah di India, di Pakistan semua. Bukan Iran saja. Barang makanan pun dah berkurangan. Sebenarnya Iran ni dia self-sustain. Dia tak perlu import barang makanan dari luar sebab apa? Dia tanah dia subur. Dia tak macam negara Arab lain. Dia adalah pengeksport makanan. Pengeksport makanan. Jadi dia tak bergantung pada import negara luar. Memang dia ada belilah tepung ke apa, tapi kalau dia tak beli pun dia cukup makanan. Sebab apa? Dia pembekal utama makanan kepada negara-negara Arab ni. Jadi Iran tak ada masalah tak cukup makan. Jadi ramai yang telah diberhentikan kerja. Kes berhenti kerja ni dekat mana-mana negara sajalah. Kalau perang tak diselesaikan dengan cepat, rakyat Iran akan memberontak. Ini tak betul lah. Rakyat Iran tak akan memberontak. Sebab apa? Sebab ini bukan salah kerajaan Iran, ini salah Amerika. Rakyat Iran lebih bersatu lagi, lebih bertekad lagi nak lawan Amerika. Jadi saya rasa ni banyak baca berita daripada Barat lah. Ya.